Sekarang ni, duit abang tu bagi kat saya tau. Abang bagi dekat dia. Dia tu saya tak tahu siapa. Bos, tadi I sudah put tu gambar tahu kat FB. Ada orang mau beli RM15,000. Tiba-tiba urgent lah. Nanti kawan I akan datang tengok kereta. Okay, ni dokumen bang. Lepas abang sign, abang bagi saya deposit. Beli kereta? Ini bukan mekanik ke? Mekanik, kau cakap apa ni? Okey, kalau macam tu, saya pergi ambil dokumen dulu. Abang masuk office saya dulu lah. I dah tengok kereta tu lah. Memang I suka. Kalau suka, you boleh transfer duit bagi I sekarang lah. Ha? Transfer duit bagi you? Bukan I kena bagi dekat Alex meh? Oh, dia mekanik. Bantu cek kereta saja. Hari ni I tak free. I panggil dia bantu saya cek kereta dan settle dokumen saja. Oh, okay. So, sekarang I transfer you RM5,000 Okey, terima kasih ya. Okay, thank you. So, abang nak transfer duit kat dia? Ya, aku dah transfer dekat dia. So, kereta ni aku dah beli. Duit dia bagi, kereta nak ambil. Duit I dah bagi. Kenapa tak boleh ambil kunci lagi? Sekarang ni, duit abang tu bagi kat saya tau. Abang bagi dekat dia. Dia tu saya tak tahu siapa. Korang dua ni nak scam saya ke? Apa yang berlaku ni? Bos, you tengok dia ni. Duit dia transfer ke orang lain. Tapi sekarang ni, dia nak ambil kunci kereta ni pula. Gila ke dia ni? Hah? Macam mana kenal itu orang? I nampak post dekat FB. Lepas tu I pergi komen, PM. Orang tu test I lah. I rasa Yusof kenal itu tactic scam ABC lah. Hah? ABC scam? Orang tu bukan kerja sini ke?